Jadi kita tengok soalan nombor 9. Okey, jadual 9.1 menunjukkan dua set eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid. Okey, jadi murid ni dia nak mengkaji apa? Dia nak mengkaji haba pembakaran etanol. Okey, so etanol C2H5OH. Okey, jadi kita tengok pada gambar rajah yang diberikan. Okey, apakah perbezaan antara set 1 dan set 2? Okey, kalau kita tengok dekat situ, air dia sama isi padu air dia. Okey, etanol. Okey, jadi dekat sini kita nampak perbezaan dia adalah set 1 menggunakan beaker, manakala set 2 menggunakan bekas kuprum. Okey, jadi kita tengok pula pada haba pembakaran. Haba pembakaran untuk set 1 adalah 1120 kJ per mol. Manakala untuk set 2 1260. Jadi kita tengok siapakah yang mempunyai haba pembakaran yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah set 2. Okey, so dekat situ kita dah tengok soalan tu, kita dah study dah apa yang diberikan oleh soalan, barulah kita move kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, nyatakan definisi haba pembakaran. Okey, so kita tengok dekat sini lah kan. Senang nak jawab. Okey, nyatakan definisi. So bila kita kata definisi, dia mesti kena ada dua benda. Satu kita panggil sebagai classification ataupun ciri dia. Dan satu lagi adalah karakteristik. Okey, karakteristik sifat dia. Okey, apa maksud classification dan karakteristik? Okey, bermaksud bila kita sebut sahaja definisi, dia mesti kena ada dua benda. Bila kita kata definisi haba pembakaran tu ialah apa? So, classification dia adalah, okey, kat sini yang kita jawab. Haba yang dibebaskan. Okay, so itu adalah kita panggil sebagai dia punya classification lah. Haba yang dibebaskan, apa karakteristik dia apa? Apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okey, so saya ulang. Apa maksud haba pembakaran? Haba yang dibebaskan, itu kita panggil apa tadi? Dia punya classification. Okey, haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan apa? 1 mol bahan dibakar dengan lengkap, okey, dalam oksigen yang berlebihan. Okey, so kita tengok berapa markah untuk definisi. Markah dia 1 markah. Okey, so cukup klasifikasi, cukup karakteristik dia, so kita baru dapat 1 markah. Okey, so penting klasifikasi untuk awak tahu dia punya penting definisi untuk awak tahu dia punya classification dan karakteristik. Okey, memang dekat sini kita kata tak apa, tak hafal pun ada satu soal definisi. Tak. Okey, dalam satu set soalan boleh jadi 5 hingga 6 definisi. Jadi kita memang kena hafal definisi. Okey, kita move pada soalan yang kedua. Terangkan mengapa terdapat perbezaan pemerhatian antara set 1 dengan set 2. Okey, so kita tengok tadi balik. Set 1 menggunakan beaker, set 2 menggunakan bekas kuprum. Jadi haba pembakaran untuk set 2 adalah lebih tinggi. So sekarang dia nak explanation. 3 markah kat sini. Okey, so 3 markah bermaksud mesti kena ada 3 point. Okey, so 3 point. Kita tengok. Okey, kita nak kata apa? Kita terangkan dulu perbezaan dia. Perbezaan apa? Perbezaan haba pembakaran. Jadi kita kata haba pembakaran bagi set 1
lebih rendah daripada set 2. Okay, so dekat sini kita dapat 1 markah. Okay, kemudian kita explainkan dia. Okay, kita explainkan dia. Kita cakap apa? Okay, kita kata yang kedua adalah kenapa kenapa haba pembakaran bagi set 1 adalah lebih rendah daripada set 2. Okay, kenapa? Sebab dalam set 1 tadi kita guna apa? Set 1 kita guna beaker. Beaker bukan konduktor. Okay, so kita kata kat sini, kita explain dulu. Ada lagi 2 markah. Okay, lagi 2 markah. So kita kata dalam dalam set 1 beaker bukan konduktor haba yang baik. Okey, manakala dalam set 2 bekas kuprum adalah konduktor haba yang baik. Okey, so 1 markah kat situ. Okey, 1 lagi markah. Okey, kita explain pula. Okey, apa jadi kalau 1 konduktor haba, 1 lagi bukan konduktor haba? Okey, apa jadi? Kenapa ada perbezaan dekat situ? Sebabnya dalam set 1 haba yang dibebaskan tu dibebaskan daripada pembakaran etanol tidak diserap oleh beaker dengan baik. Okey, itu kita jawab untuk yang set 1. Okey. Okey, jadi bila dia tak dapat diserap oleh beaker dengan baik, apa yang jadi? Okey, jadi dia tidak dapat dan tidak dapat disebarkan secara sekata. Okey, secara sekata. Okey, sambung. Tapi bila dah selesai set 1, kita kena cerita pula pasal set 2. Okey, so set 2 tadi kita guna bekas kuprum. Manakala dalam set 2 haba yang dibebaskan daripada pembakaran etanol diserap dengan baik oleh bekas kuprum. Okey, lagi dia disebarkan secara sekata. Okey, kepada siapa? Kepada air. Okey, alright. Okey, so habis soalan nombor 2. Okey, so soalan nombor 2 seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia minta lukis gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas dalam set 1. So tindak balas aras tenaga ni ada 2 markah. Okey, jadi apa kita nak lukis dulu? Okey, kita lukiskan dulu dia punya paksi.
Okey, paksi dia. Paksi apa? Paksi Y. Okey, jadi kita labelkan paksi dia. Okey, paksi dia kita labelkan tenaga. Okey, and then baru kita tengok tindak balas ni tindak balas apa? Exo ke endo? Jadi kita kena pastikan dia punya aras tenaga. So bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. So awak punya ni kena betul lah. Okey, lepas tu kita letakkan arrow. Okey, letakkan arrow. Okey, kemudian kita tuliskan dia punya reaktan. Okey, reaktan dia adalah C2H5OH plus 3O2. Okey, dia punya produk dia 2CO2 plus 3H2O. Okey, delta H jangan lupa letak sama dengan negatif 1120 kilojoule mol negatif 1. Okey, so sekarang ni awak akan dapat 2 markah. Dekat mana 2 markah awak? Okey, dekat paksi betul. Okey, paksi betul. Paksi dan level aras tenaga betul 1 markah. Okey, dekat sini awak tulis reaktan, produk dan juga delta H je 1 markah lagi. So total 2 markah. Okey, seterusnya kita move pula kepada soalan yang keempat. Okey, dia minta hitung perubahan suhu yang dapat diperhatikan dalam set 1 dan set 2. Jika, okey, kita nampak sikit ni. Jika 2.3 gram etanol terbakar dengan lengkap dalam oksigen. Okey, jadi kita kira dulu mol. Sekarang kita kena tengok dia punya apa yang dia nak. Dia nak perubahan suhu. Okey, so dia nak perubahan suhu. Okey, jadi kita kira dulu dia punya bilangan mol. Okey, bilangan mol. Maksudnya kita nak tahu berapa mol sebenarnya, berapa mol of ethanol. Okey, jadi nak kira bilangan mol dia. Okey, kira bilangan mol dulu. Bilangan mol ethanol sama dengan 2.3 bahagi dengan 46. Mana dapat? Dia dah bagi 2.3 tadi. So 0.05 mol. Okey, jadi dekat sini kalau ikut pada persamaan tadi kan, 1 mol etanol dia bebaskan haba sebanyak 120 kilojoule. Okey, jadi kalau 0.05 mol of ethanol, berapa dekat sini? Okey, kita nak tahu berapakah haba yang dibebaskan. Okey, so ini nisbah lah. Maksudnya 0.05 bahagi 1 darabkan dengan 1120. Okey, jadi awak akan dapat nilai dia adalah 56 kilojoule. Okey, nisbah 0.05 bahagi 1 darabkan dengan 1120 kilojoule. Okey, kalau 1 bebaskan haba sebanyak 1120. Kalau 0.05 bebaskan haba sebanyak berapa? So kita buat nisbah. Jadi kalau awak kira, jawapan dia akan dapat 56 kilojoule. Okey, so seterusnya baru kita tengok. Okey, kita nak cari tadi perubahan suhu. Jadi maksudnya kita nak cari theta. Okey, jadi kita buat menggunakan MC theta sama dengan haba yang dibebaskan. Okey, tadi kita cari dah haba yang dibebaskan tadi berapa. Okey, haba yang dibebaskan tadi adalah 56 kilojoule. Okey, so sekarang okey, sekarang
Okay, kita gantikan je. MC theta sama dengan 56 kilojoule tadi. Okay, jadi M ni 200. C ini adalah 4.2. Theta yang kita nak cari. Okay, samakan dengan 56 kilojoule. Okay, so theta sama dengan, kilo ni tukarkan dia kepada ribu dulu. So darab 1000 jadi 56,000 bahagi 200 dan 4.2. Okay, so dapatlah jawapan dia. Bila you tekan kalkulator, you akan dapat 66.7 degree Celsius. Okay, ini untuk yang mana? Ini untuk set 1. Okay, so untuk set 2, awak kena buat balik start daripada nisbah tadilah. Okay, kalau 1 mol sama dengan, bebaskan, tadi 1120, sekarang 1260 kilojoule. Okay, dan guna metod yang sama nisbah ni, dan you akan dapat apa yang dibebaskan adalah sama dengan 63 kilojoule. Lepas tu baru masuk dalam persamaan MC theta sama dengan 63,000. Okay, haba. M sama 200, C sama 4.2. Theta ni yang kita tak tahu dan kita nak cari. Okay, so bila awak kira, you akan dapat theta dia sama dengan 75.0 degree Celsius. Tekan kalkulator betul-betul. Okay, so dapatlah jawapan ni. Okay, so yang ini pun markah dia agak banyak lah. Okay, 1, 2, pengiraan ni 3. Okay, so markah dia ada 5. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok set 3. Okay, set 3 tindak balas antara barium klorida. Barium klorida dan zinc sulfat menghasilkan medakan barium sulfat dan zinc klorida. Haba pemedakan bagi tindak balas ini adalah negatif 42 degree Celsius. Okay, bermaksud, negatif 42 kilojoule per mol. Okay, jadi dekat sini kita tahu tindak balas ni adalah exothermic. Kenapa? Sebab dekat depan dia adalah simbol negatif. Okey. Dan set 4 pula, tindak balas antara kalium karbonat dan magnesium klorida menghasilkan magnesium karbonat dan kalium klorida. Okey, so tindak balas itu haba pemedakan dia adalah positif 23.1. Jadi dekat sini kita tahu tindak balas ini adalah tindak balas endothermic. Okey, endothermic. Alright. Okey, so soalan yang pertama, nyatakan warna medakan bagi barium sulfat dan juga magnesium karbonat. So ada satu markah je, jawapan dia medakan putih. Ataupun you jawab putih je pun boleh je. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Dia kata nyatakan jenis tindak balas yang berlaku. Okey, dalam set 3 dan set 4. Okey, kemudian dia minta banding dan terangkan perbezaan antara set 3 dan set 4 dari segi apa? Perubahan suhu, perbezaan kandungan tenaga, bahan tindak balas dan hasil tindak balas, serta perubahan tenaga semasa pemecahan dan pembentukan ikatan. Okey, jadi kita tengok kat sini ada 8 markah. 8 markah. Kita tengok kat sini yang dia nak jenis tindak balas. 1, perubahan suhu. 2, perubahan kandungan tenaga pada balas dan tindak balas. 3, perubahan tenaga semasa pemecahan dan pembentukan ikatan. Okey, nampak dia ada 4 kriteria. So senang untuk kita buatkan table. Okey, so dalam exam boleh ke buat table? Boleh. Buat table boleh, tak ada masalah pun. Cuma awak kena buat ayat yang penuh. Jangan buat point form. Walaupun awak letak dalam table, ayat awak mesti penuh. So dekat sini kita letaklah set 3. Dekat sini adalah set 4. Okey, so yang pertama sekali kita tengokkan dia nak apa? Jenis tindak balas. Okey, so jenis tindak balas set 3 tadi adalah tindak balas exothermic.
Okay, dan yang set 4 adalah endotermik. Okay, satu dah jawab. Okay, kemudian dia nak perubahan suhu. Okay, perubahan suhu. Satu, suhu meningkat sebab dia adalah exotermik. Satu lagi, suhu menurun. Okay, so kemudian dia nak perbezaan kandungan tenaga bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okay, so kita kata kat sini untuk set 3, jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey, dan kemudian pergi pula pada set 4. Okey, set 4 pula terbaliklah. Jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Okey, kita tulis penuh jangan tulis short form. Lebih rendah. Lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey. Dan seterusnya dia nak apa? Perubahan tenaga semasa pemecahan dan pembentukan ikatan. Okey, so kita kata apa? Tenaga untuk set 3, tenaga haba yang dibebaskan. Okey, tenaga haba dibebaskan. Okey, semasa pembentukan ikatan dia lebih tinggi daripada tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan. Okey, siapa yang tak dapat, kalau untuk video tak dapat, awak boleh tengok balik skema. Okey, dan untuk yang set 4, kita kata tenaga haba, terbalik je. Tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Kalau tadi tenaga haba masa pembentukan ikatan lebih tinggi. Kalau yang ini tenaga haba semasa yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dia lebih rendah. Lebih rendah daripada tenaga haba yang diserap. Untuk apa? Untuk memutuskan ikatan. Okey, so dekat sini tengok total ada 8 markah kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 markah. So dapatlah awak 8 markah ini. Terima kasih.